Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah tart nanas bunga kembang. Okey, sekarang kita pergi kepada bahan-bahan A. Bahan-bahan A apa dia? Gula asin, vanila, kuning telur, butter, garam dan sedikit warna kuning telur ya. Bahan-bahan ini kita pukul saja ya, tak perlu pakai mixer ya, pakai spatula dah cukup ya. Masukkan butter. Masukkan semua ya. Masukkan gula asin. Gula asin kita guna ayak ya, sebab takut dia berketul-ketul ya. Okey, dah sudah. Masukkan garam. Masukkan 1 sudu besar vanila ya. Masukkan sedikit warna kuning telur. Okey, kita kacau dulu. Dah sebati ataupun dah serata begini, kita masukkan telur ya, kuning telur bukan telur ya. Kuning telur. Kacau lagi. Okey, kita dapat struktur begini. Kemudian kita nak ayak tepung pula ya. Tepung gandum kita nak ayak. Susu tepung, tepung kastard dan tepung jagung ya masuk dalam ni. Okey, kita nak ayak tepung gandum, tepung kastard, tepung jagung dan juga susu tepung. Ayak bersama ni. Separuh saya dah ayak terlebih dahulu. Ini kita ayak lagi ya. Okey, kemudian kita gaul lah. Adunan kita gaul serata hingga menjadi dough ya. Okey, kita dapat adunan seperti ini ya. Sekarang bolehlah kita bentuk ya. Okey, bila kita dah roll ni, kita akan gunakan acuan seperti ini ya. Okey, seperti bentuk bunga sikit. Senang aja, kita tekap aja macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Kemudian kita masukkan dalam acuan seperti ini ya. Sapu dulu dengan margarin ataupun minyak ya. Masukkan begitu. Nampak tak bentuk bunga kan? Kemudian letakkan jam nanas ya. Kita dah bulat-bulatkan terlebih dahulu. Letak aja kat atas begini. Gitu. Nampak tak? Okey, dah masak ya. Kita biskut. Okey, dah siap dah kita punya tart nanas kembang, bunga kembang kita ya. Sejuk dulu, bolehlah kita simpan dalam bekas untuk hari raya nanti. So, terima kasih kerana menonton. Mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.